Salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang satu mainan bayi yang dikenali sebagai Baby Concert Funny Little Toys. Mainan ini merupakan salah satu set alatan muzik mini yang direka khas untuk bayi. Ia terdiri daripada beberapa jenis reka, marakas, drum kecil dan loceng. Mainan ini mempunyai warna yang terang serta bentuk yang menarik bagi merangsang minat bayi untuk bermain dan meneroka. Set ini sesuai digunakan untuk bayi berumur 3 bulan ke atas. Pada peringkat ini, bayi mula belajar menggenggam, menggoyang tangan dan memberi perhatian kepada bunyi serta objek di sekeliling mereka. Antara kemahiran yang disokong oleh mainan ini ialah perkembangan motor halus, koordinasi mata dan tangan serta kemahiran pendengaran. Bayi juga dapat belajar konsep sebab dan akibat, iaitu apabila mereka menggoncang mainan, bunyi akan dihasilkan berdasarkan mainan tersebut. Dari segi faktor perkembangan, mainan ini membantu perkembangan kognitif, sensori dan fizikal. Selain itu, interaksi antara ibu bapa dan bayi semasa bermain juga dapat mengeratkan hubungan emosi serta memberi pedangan awal kepada dunia muzik. Cara bermain sangatlah mudah. Bayi hanya perlu menggenggam dan menggoncang mainan itu untuk menghasilkan bunyi. Ibu bapa juga boleh membantu dengan menunjukkan cara menggoyang atau mengetuk sambil menyanyi mengikut ritma. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malahan membantu di dalam perkembangan bayi. Jadi, untuk lebih terperinci, mari kita saksikan video yang telah saya sediakan bagaimana cara untuk bermain permainan Baby Concert Funny Little Toys tersebut. Hai semua, hari ini saya ingin menerangkan berkaitan dengan mainan yang dinamakan sebagai Baby Pop-Up Peekaboo Animal. Mainan ini disyorkan bagi kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun dan tidak disyorkan bagi kanak-kanak yang berumur 10 bulan ke bawah. Ini disebabkan oleh kanak-kanak yang berumur 10 bulan ke bawah tidak mempunyai genggaman tangan yang kuat untuk menekan ataupun menarik butang yang ada di permainan tersebut. Permainan ini dicipta dengan kotak dan beberapa butang berwarna-warni di atas kotak tersebut dan mempunyai figure haiwan yang akan pop up apabila ditekan atau ditarik butang yang terdapat di kotak tersebut. Permainan ini juga sangat selamat pada kanak-kanak kerana mudah dibersihkan oleh ibu bapa dan juga dia diperbuat daripada plastik yang non-toksik. Permainan ini sangat sesuai pada mereka kerana bagi saya sesuai kepada kognitif mereka kerana dengan permainan ini kanak-kanak boleh belajar tentang akibat ataupun sebab. Dengan sebagai contoh, kanak-kanak boleh belajar daripada apabila mereka menekan butang ataupun menarik butang di permainan tersebut, beberapa figure haiwan akan pop up dan daripada situ mereka akan belajar akibat ataupun sebab. Selain itu, permainan ini juga mengajar motor skill tangan mereka yang membolehkan mereka untuk menekan ataupun menarik beberapa butang yang terdapat pada kotak mainan tersebut. Dengan ini, beberapa ibu bapa juga boleh mengajar mereka dengan permainan ini. Selainnya, mereka boleh mengajar dengan nama-nama haiwan yang akan pop up dan mereka boleh mengajar anak-anak mereka dengan nama-nama haiwan tersebut menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi saya, mainan ini sangat disyorkan kepada ibu bapa kerana dapat bermain dengan seronok dan juga dapat mengajar anak dengan beberapa nama figure haiwan yang ada di permainan tersebut. Selain itu, dapat mengajar anak
tangan mereka dengan yang lebih kuat untuk menekan ataupun menarik beberapa butang di permainan tersebut. Permainan ini telah terjual banyak di online, boleh dijumpai di online ataupun di beberapa kedai mainan. Dan juga permainan ini bagi saya sangat mensyorkan kepada ibu bapa kerana dapat banyak mengajar kanak-kanak dengan segi motor dan juga pengetahuan mereka terhadap haiwan. Sekian itu saja daripada saya. Hai semua, hari ini saya akan menerangkan tentang permainan yang saya pilih untuk laporan ini. Permainan yang saya pilih untuk laporan ini adalah blok makanan yang menggunakan kayu magnet. Blok makanan ini boleh didapatkan di mana-mana kedai DIY, dan umur yang sangat disyorkan untuk bermain adalah umur daripada 2 tahun hingga 4 tahun. Antara kemahiran yang disokong melalui permainan ini adalah ia juga dapat membantu motor halus kanak-kanak seperti menggenggam mainan dan juga koordinasi mata dan tangan. Selain itu, kanak-kanak juga dapat mengenali makanan dan juga nama-nama makanan tersebut. Set permainan yang saya pilih untuk pembentangan kali ini adalah set masak kanak-kanak. Permainan ini sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 6 tahun dan menyokong perkembangan motor halus anak-anak, koordinasi mata dan tangan mereka, serta kemahiran mereka bersosial. Ia membantu menguatkan otot jari tangan kanak-kanak tersebut. Permainan ini juga menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi dan berinteraksi sosial apabila mereka bermain bersama rakan ataupun ibu bapa.